Dia tidak pernah berkira tenaga, ringan tulang dan sering mempermudahkan urusan orang lain. Itu luahan pilu seorang rakan sekerja kepada Amirul Hafiz Omar, penunggang motosikal yang maut dirempuh pemandu mabuk dalam kejadian di Jalan Raya Barat pada Ahad. Rakan sekerja mangsa, Ilyasar Saipuzzaman berkata, pemergian Amirul bukan sahaja mengejutkan, malah meninggalkan kekosongan besar buat mereka yang sudah lebih sedekat bekerja bersama. Menurutnya, arwah merupakan seorang yang ringan tulang, peramah dan sentiasa mengukir senyuman. Kami sudah bekerja bersama kira-kira 11 tahun. Dia seorang yang sangat membantu. Jika ada kerja berat atau orang memerlukan bantuan, dia antara yang paling awal tampil. Semangat kerja berpasukannya memang tinggi. Dia juga pantas bekerja dan sangat komited, katanya kepada Sinar Harian pada Isnin. Ilyasar berkata, kali terakhir dia bertemu arwah hanyalah sehari sebelum kejadian. Menurutnya, mereka sempat meluangkan masa bersama di sebuah taman permainan berhampiran rumah, sekadar berbual santai seperti kebiasaan. Hari Sabtu kami jumpa di taman permainan dekat rumah. Kami berbual biasa sahaja. Tidak lama pun. Dia tidak menunjukkan apa-apa perubahan. Semuanya seperti biasa, katanya dengan nada sebab.